Lepas tu buka polarizer menggunakan pisau. Buat dengan berhati-hati supaya skrin ni tak pecah. Okay, setelah membuang polarizer terkopek, lapisan pada bawah adalah gum. Nampak dia melekit kan? So nak lebih mudah, gunakan sticker remover. Okay, tunjuk. Kumpul sikit je. Buat sehingga bersih, okay? Okay, boleh nampak perbezaan dia. Gam yang tertanggal, ni yang degil tu. Okay, next. Dia memang tak bersih lagi. Nanti kita akan bersihkan guna tisu. So kita akan, bawah ni ada lagi dia punya lapisan. So kita kena buka ni untuk bersihkan full screen yang penuh ni. So kita kena buka cover TV ni. Ni. Buka bersih tu nampak kat ujung-ujung ni ada lagi stiker yang melekat. So kita kena buka sampai habis. Bila dekat sini hati-hati ya. Sebabnya cough ni sangat sensitif. Kalau kena sikit, calon sikit, rosak. Habis satu line kat sini ada, tak boleh buat apa dah. Okay, selepas tu boleh spray sticker remover ni untuk bersihkan dia. Dia boleh guna tisu atau kain lah. Sebabnya nak pasang polarizer tu tak boleh ada satu habuk pun. Nanti dia akan jadi bubble, gelembung dan sebagainya. What's up, MK? I got you, Zen. C to the P. We got Tuju in the house.